Kalau esok air tak mengalir dekat paip rumah kita, kau rasa berapa lama kita boleh survive? Sebab tasik yang tenang dekat belakang aku ni boleh tentukan nasib berjuta orang dekat Selangor dan KL ni. Orang selalu datang sini nampak Bukit Broga dan mungkin nak cari nasi ayam yang sedap. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Kat sini ada satu jantung penting untuk Selangor dan KL. Empangan Semenyih. Kalau paras air dekat sini jatuh, bukan satu taman, satu lembah kelang boleh pening. Tahun 97-98 dulu, paras air dekat sini pernah jatuh tahap kritikal. Result dia, jatuhan air, hidup lumpuh, semua orang rasa pening. Tapi sekarang, kita mandi lama, basuh kereta pun tak fikir, buka paip air tu macam takkan habis. Sedangkan, setiap hari, ada orang yang kerja dia cuma satu, tengok paras air dekat sini. Bila panas makin turun, dia orang ni lah yang paling awal risau. Kita tak nampak semua tu. Kita cuma nampak air stick keluar daripada paip. Kadang aku fikir, kita ni bukan tak ada masalah air, cuma kita belum lagi kena. Kalau esok diumumkan jatuhan air, kau rasa